Masa kita masuk dalam PN tahun 74, masuk tahun 73, Kerajaan Perpaduan. Tahun 78 pilihan raya ujian. PAS tak boleh letak calon di Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Pasal itu kita agak perlahan di bahagian selatan. Johor tak boleh masuk, Melaka tak boleh masuk, Negeri Sembilan tak boleh masuk. Maka berkembanglah PAS di Pantai Timur, di wilayah utara, sampai Perak, sampai Selangor je. Tuan-tuan sekalian, bila kita boleh masuk, bila kita sudah diterima, tuan-tuan pulanglah, usahalah bersungguh-sungguh sehabis daya untuk kita kembangkan pengaruh perjuangan Islam melalui wadah PAS di bumi Melaka yang bertuah ini. Boleh tuan-tuan?